tastanju birrawfi wala bil 'idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu beristinja dengan najis kotoran haiwan, najis haiwan, wala bil 'idham, maupun dengan tulang. Jadi kotoran haiwan yang sudah kering, najis haiwan yang kering ataupun tulang, bila kita makan tepung kambing, jadi tulangnya itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, sebabnya. Setengah perkara Nabi tak sebutkan illah atau sebabnya, tapi di sini ada dinyatakan sebabnya, iaitu sesungguhnya ia adalah bekalan saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Jadi yang Islam lah dia sebut saudara-saudara ini yang Islam, yang tak Islam, jin yang kafir, yang jahat bukan saudara lah. Jadi kalau yang Islam saudara, Nabi sebut ikhwanikum minal jin. Sebab ini ada kisah dia sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada jin, lalu Nabi telah masuk Islam. Maka Nabi, maka mereka bertanya, bagaimana makanan hukum mereka itu? Jadi Nabi ada setiap tulang yang disebut nama Allah, yang disebut binatang disebut, kita makan langsung makan. Jadi tulang itu akan menjadi makanan jin yang Islam. Jadi kalau yang disebut dengan nama Allah itu lagi banyak lagi bagi jin ada apa lagi. Haiwan itu merupakan makanan kepada haiwan ternakan jin, milik jin. Kita pun tak tahu makanan. Mungkin lebih